actually sejujurnya dia tak surprise, tapi aku memang expect kalau karya ni dapat dekat Astro, tambah pula dengan rekod kualiti filem diorang selama ni dah improve, konsisten dan ada kualiti. Jadi aku tak surprise yang ini mereka boleh sampaikan benda ni, boleh buat benda ni. Cuma kenapa tak surprise, sebab aku punya pandangan terhadap Astro Shaw, aku dah boleh kenal lah filem-filem Astro Shaw, style dia mesti begini, dah boleh kenal lah. Jadi dia predictable lah. Look bukan dari segi artistik, sebab kebanyakan filem Astro tak ada sentuhan artistik, dia sekadar ada kualiti. Dia nampak style, dia nampak mahal, itu je lah. Tapi kalau nak jadi reason aku dia tak surprise aku, sebab dia tidak ada unik kelainan style filmmaking tu. So bila tengok trailer ni standard filem Astro Shaw lah, tapi typical lah. Look Astro Shaw beginilah. Seperti mana yang kau tengok cerita Polisivo, apa-apa yang berkaitan dengan Astro Shaw, mesti look dia begitu. So this is Astro Shaw movie style. Kan? Jadi tapi aku quite impressed that this IP is come to reality lah. Diorang betul-betul nak buat ni, bukan marketing sembang-sembang. Kita nak buat Clawman apa semua kan. And we get to see Clawman, the real Clawman in action. Gitulah. Adalah perbezaan yang aku rasa macam lainnya. Aku macam lain. So yang tu kita sembang sekejap lagi lah.